Terima kasih. Seterusnya, Harry Azrul. Saya di sini nak mengaku penipuan terbesar saya. Apa tu? Semasa saya bersama dengan Harzan. Okey. Aku minta maaf Harzan. Penipuan terbesar saya adalah pada ketika saya bagi dia gelang. Okey. Saya ada bagi dia gelang. Gelang tu dah putus dah. Tak tahu macam mana boleh putus. Dia pakai putus. Tapi saya bagi tahu dia yang gelang tu ratus-ratus punya harga. Tapi sebenarnya beli satu percuma satu dalam RM15 lebih je. Patut putus. Itulah saya tipu dia tu. Tapi saya bagi dia duit RM1,000 lah. Hujung tu. Okey lah. Tapi gelang tu saya tipu. Gelang tu tipu lah. Penipuan lain kau tak ada lah? Ada. Masa award pun saya tipu juga. Siapa yang kau tipu, Ward? Kau tipu yang kau happy? Bukan. Masa YouTuber terbaik tu saya ada cakap ini target saya dari awal tahun. Sebenarnya itu target saya selepas saya tahu Kanda memang layak superstar. Sebelum tu saya target superstar. Tapi bila saya nampak Kanda punya performance yang memang padu, saya tukar. Cakap target YouTuber lah. Gitu. Ui, yang ni baru kau sejujur, Syut. Daripada yang banyak-banyak ni, ni kau sejujur penipuan dia. Dia jujur tadi. Tak air kan kau jujur. Jujur. Confess kan? Okey. Oh, itu kau target YouTuber sebenarnya. Tapi sebab kau target superstar. Tapi nampak macam tak ada harapan kau target YouTuber. Okey lah tu. Kecilkan amount. Okey.